jelas. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Pendengar Ria 897 akan saya ketengahkan kisah yang pertama pada tengah malam ini. Pengalaman ini, kisah ini diceritakan oleh seorang pendengar yang berkongsi peristiwa yang tak dapat dilupakan. Dan ini datangnya daripada pendengar yang bernama Kak Seri yang menetap di kawasan Hugang. Assalamualaikum Kisi dan juga kepada semua pendengar Misteri Jam 12. Waalaikumsalam kepada Kak Seri yang menetap di Hugang. Kakak ingin berkongsi satu pengalaman peristiwa yang menakutkan. Pengalaman ini berlaku dalam rumah kakak. Kakak tinggal di salah sebuah estet perumahan di kawasan Hugang. Kakak ada seorang ibu. Ibu kakak Kisi dah nyanyuk dan seringkali kalau nak bergerak harus diberi bantuan. Nak bangun dari katil harus diberi bantuan. Begitulah hakikatnya. Tapi Kisi, kata Kak Seri, sejak awal tahun 2011, iaitu tahun lepas, mungkin bulan Januari, Februari, tidak ditetapkan di sini. Ibu kakak dah bertukar menjadi sesuatu yang menakutkan kakak, juga menakutkan anak-anak. Kakak seorang ibu tunggal, suami dah meninggal dunia beberapa tahun yang lalu. Beberapa kali pernah pada tahun 2011, ibu kakak akan bangun tengah malam. Anak pernah nampak kejutkan kakak. Apabila kakak dengan dua orang anak keluar dari bilik, terperanjat nampak ibu yang kurus kering. Casey, boleh kakak katakan ibu kakak hanya tinggal kulit saja. Keadaan wajahnya cengkung melengkung, badannya kurus kering, dan dia memang tak boleh berdiri sebab doktor telah mengesahkan yang ibu kakak tidak boleh berdiri kerana tulang ibu kakak dah mula tidak begitu baik. Jadi semakin hari tulangnya semakin reput. Pendengar Ria 897, kata Kak Seri, bila kakak dengan anak bangun keluar dari bilik terperanjat, nampak ibu kakak sedang menari tarian macam ala-ala tarian joget Jawa di tengah-tengah halaman, di tengah-tengah koridor, ataupun saya rasa lebih tepat lagi di tengah-tengah ruang tamu rumah yang gelap gelita. Anak kakak yang nampak, anak kejutkan kakak dengan nada suara ketakutan. Bukan sekali, malah dah beberapa kali berlaku tahun 2011 sampai ke tahun ini. Dah 3-4 orang pakar kakak dapatkan khidmat dan bantuan. Mula-mula okey, lat 2-3 minggu datang balik Kisi. Yang paling menakutkan, ibu yang kakak katakan tulangnya semakin reput, nak berjalan harus dipimpin, harus dibantu. Tengah-tengah malam, kalau kakak tidur, sejak 2011 kakak tak akan tutup pintu bilik sebab anak kakak, dua orang anak perempuan, tidak benarkan kakak tutup pintu bilik, takut dengan nenek mereka. Kakak nampak Kisi, ibu kakak merangkak dari biliknya masuk ke dalam bilik anak-anak kakak. Kisi, cara dia merangkak memang lain dari yang lain. Takut. Kedua-dua telapak tangannya di atas lantai, tapi jari telunjuknya bukan tunjuk ke depan. Jari telunjuk kiri akan tunjuk di bahagian kanan, jari telunjuk kanan akan tunjuk bahagian kiri. Jadi Kisi cuba buat macam tu, dan kemudian katanya kakinya tinggi. Dia merangkak bukan perlahan, tetapi memang cukup laju bila kakak lihat. Bila melihat ketika itu ibu kakak merangkak masuk dalam bilik anak, kakak tak nak anak terbangun sebab anak sekolah. Kakak bangun dari katil, masuk bilik anak. Kakak buka lampu, mata berkeliaran cari. Tengok bawah katil, tengok belakang almari, tak nampak ibu pun. Pendengar Ria 897, meremang bulu roma Kisi. Kakak tak tahu sebenarnya apa yang kakak nampak. Oleh kerana kakak dah takut, kakak tak
tarik selimut bantal, tidur dalam bilik anak kakak. Kakak terpaksa tidur di atas lantai. Anak kakak kedua-duanya tidur satu bilik, mereka masing-masing ada katil. Bila sedang tidur di atas lantai, kepala kakak toleh menghadap pintu bilik. Bilik dah gelap, pintu kakak tutup sebab takut. Pendengar Ria 897, kata Kak Seri, sedang kakak baring, kakak perasan Casey, dekat bawah pintu ada lubang ataupun ada gap antara pintu dengan lantai. Terperanjat Casey, nampak ada orang sedang mengendap menjenguk, matanya terkebil-kebil tengok dari luar pintu bilik. Kakak istighfar beberapa kali, pejam mata dan terus miringkan badan pusing ke sebelah satu lagi. Itulah pengalaman kakak Casey. Tolonglah Casey ketengahkan kepada pendengar Ria 897 dalam rancangan Misteri Jam 12. Terima kasih Casey. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan